Telefilem berjudul Sekali Sekala Merdeka. Skrip oleh Intan Zarina. Arahan Adun Daguk. Terbitan Elite For Sure. Telah ditayangkan pada 26 Ogos 2026. Boleh stream di ATM Klik. Lakonan: Alia Iman sebagai Lina, Nazrif Nazri sebagai Ami, Kaza sebagai Pak Samad, Raja Azmi. Telefilem ini mengisahkan Lina, seorang pempengaruh media sosial yang popular, mula berasa tertekan apabila usianya semakin meningkat, namun masih belum berkahwin, apatah lagi sering diasah ibunya mengenai soal jodoh. Dalam perjalanan pulang ke kampung, keretanya rosak dan terkandas di Kampung Damai sebelum dibantu oleh Pak Samad. Di situ, Lina berkenalan dengan Ami, anak Pak Samad yang merupakan usahawan yang aktif dan berdedikasi. Sepanjang berada di Kampung Damai, Lina turut menyertai penduduk kampung membuat pelbagai persiapan sempena sambutan Bulan Kemerdekaan, sekaligus membuka lembaran baharu yang mengubah pandangannya tentang kehidupan, keluarga dan cinta.